standard atau piawaian yang ditetapkan dalam pemilihan anggota-anggota yang untuk mengikuti gerahas ini. Yang pertama adalah dari segi physical fitness. Physical fitness, dan sebelum physical fitness juga mereka-mereka ini mestilah melalui satu ujian medical, di mana dari segi medical fitness itu adalah penting sebelum mengikuti latihan seterusnya. Yang kedua adalah dari segi physical. So semua anggota-anggota yang hendak mengikuti kursus asas komando mestilah lulus semua ujian-ujian yang dilaksanakan ataupun pemilihan. Dan juga semasa menjalani kursus ni pula, physical fitness and mental fitness adalah sangat diutamakan, kerana dua-dua ini adalah sangat penting untuk dia berjaya dalam kursus asas komando terutamanya. Ya, untuk masa ini memang latihan asas komando yang dilaksanakan dalam 3 bulan adalah mencukupi, memadai berbandingan latihan ataupun kursus komando ataupun pasukan khusus yang dilaksanakan di luar negara. Ia adalah berpandukan kepada keperluan negara masing-masing dalam melatih Special Forces Operators ataupun anggota gerahas. Untuk tentera darat, 3 bulan kursus asas komando ni adalah memadai. Ianya adalah lebih kepada mindset kepada anggota. Untuk saya rasa memadai dengan selama 3 bulan kita dapat mengeluarkan anggota-anggota gerahas yang kompeten. Semua manusia kita buat masa alhamdulillah kita mampu untuk melaksanakan apa juga misi untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi saya menyeru untuk semua anggota-anggota gerahas terutamanya yang baru lulus ni untuk kuatkan semangat menjadi anggota tentera yang profesional, terutamanya anggota Special Forces atau gerahas, dan menjadi latihan kepakaran di mana 3 perkara yang saya utamakan adalah iaitu knowledge, skill and attitude. Itulah mesti diterapkan kepada semua anggota gerahas untuk kita menjadi seorang anggota Special Forces yang kompeten dan terbaik di dunia.